Orang tua-tua dulu pesan kepada kita. Dia kata, andainya kita nak hidup dalam aman, maka kita hendaklah sentiasa bersedia untuk berperang. Masa tu bila dengar, kita tak faham apa maksud pesanan Tok Wan ni. Andainya kamu mau hidup dalam aman, maka hendaklah kamu sentiasa bersedia untuk berperang. Ini adalah merupakan pesanan daripada orang tua. Jadi orang tua kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita juga adalah merupakan bangsa perang, sejarah kita ini sejarah perang. Perang tak berhenti. Kerana itu, dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan yang ada, orang tua-tua dulu sudah pun meletakkan satu standard. Mereka mencipta senjata, mereka menggunakan senjata, mereka pergi ke medan perang, mereka menang, mereka juga tewas, mereka juga syahid, gugur, dalam mempertahankan maruah kita, orang Melayu, orang Islam, dalam mempertahankan akidah kita Islam, dalam mempertahankan tanah air kita, kerana tidak mau diceroboh oleh musuh Islam. Ini adalah merupakan standard yang diletakkan oleh orang tua-tua kita. Sejarah sentiasa berulang, tuan-tuan dan puan-puan. Sejarah sentiasa berulang. Jangan kita rasa selesa. 800 tahun lebih Islam bertapak di Andalusia. Tak ada siapa sangka, tak ada siapa sangka bahawa satu hari syiar Islam akan hilang, luput dari bumi Andalusia itu. Hari ini kita di Malaysia ni pun lebih kurang 700-800 tahun baru. Dengan semangat saja belum boleh menang, dengan senjata sahaja belum boleh menang. Dia kena ada dua-dua. Semangat untuk berjuang, semangat untuk mempertahankan tanah air, semangat untuk mempertahankan agama Allah, dan pada waktu yang sama kena menguasai senjata. Dua-dua ni kena ada. Ada salah satu saja, sejarah membuktikan belum boleh menang. Dan tentulah dengan pertolongan daripada Allah. Yang itu tak payah sebutlah. Kita orang Islam, kita cukup percaya. Kerana agama mengajar kita bahawa perlunya kita berani mempertahankan maruah ini. Dan ini yang dibuat oleh nenek moyang kita pun, terbukti dalam sejarah. Saya bukan nak cerita dongeng ni, tapi inilah sebenarnya yang berlaku, supaya generasi kemudian ini mereka ada semangat, mereka ada jati diri untuk sayang kepada bangsa, sayang kepada agama, sayang kepada tanah air kita. Sebab tanah air kita tidak ada 2-3, hanya inilah sahaja.